Saraheyo Afaheyo Meledak. Wih, lama sangat. Okey, apa yang kita nak buat ni? Memandangkan sebelum tu aku nak pesan. Kalau hampa tak tengok lagi video-video sebelumnya, hampa boleh pergi kat YT AI Nazrul. Sebab kali ni adalah kita buat orientasi, dan pada orientasi ni kita akan post video dekat YT Nazrul dan juga Aufa. Betul. So ini adalah second content, tapi first content Aufa selepas kahwin. Selepas kahwin. Selama 7 bulan. Allah, lamanya. So apa yang kita nak buat hari ni, Rul? Okey, apa kita nak tengok bakat-bakat depa. Sebab tadi masa kita pengenalan. Pengenalan tadi. Depa kata depa tak tunjuk bakat habis lagi. Yang main audition pun, depa main audition pun just sikit-sikit je. Betul. So kalau kita setuju dengan bakat depa, kita akan angkat nampak muka kami. Cebuat seorang, cebuat semua. Wih. Okey, kalau tak setuju macam mana, Afa? Okey, kalau tak setuju. 1 2 3. Okey, aku dah tak sabar dah ni nak tengok Afa. Aku pun tak sabar. Dia punya bakat ni. Sebab tadi mostly kata macam nak keluarkan bakat kat sini. Betul. Tengok keluar ke tak keluar kan, apa yang keluar kita tak tahu. Tak tahu saya jangan menangis. Betul. Alright. So, jomlah kita mula dengan talent orientasi kita yang pertama adalah Kim Hyo. Okey. Tak sabar ni. Oi, tak. Okey. Belum. Okey. Okey, assalamualaikum. Okey. Jadi bakat saya pada hari ni, saya nak kawat. Kawat. Okey. Alright. Kawat apa tu? Kawat kaki. Kawat kaki. KRS. Okey. Kawat sebelum ni. Okey, right. Silakan. Kawat setempat lah. Alright. Skut, sudah. Sedialah belakang. Gerak, kiri, seng. Okey. Gerak, kanan, belakang, seng. Ayam semua. Hadap, belakang, kanan, seng. Cantik. Mandi kolam. Hadap, hadapan, kanan, seng. Dia betul-betul buat pusingnya ni. Okey, yang terakhir. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir untuk Abang Nas dan juga Abang Gopal. Okey. Hormat ke depan. Hormat. Rasa macam lieutenant pula dah. Rasa macam Pascal. Ni Asfar got talent ke Pascal punya talent? Dia macam nak intake ambil orang baru untuk Pascal. Oh, faham. Tapi bagi aku lah, kita komen dulu. Okey, bagi aku dia punya kawat tu biasa-biasa je. Yang lebih-lebih orang belakang. Yang lebih-lebih tu orang belakang. Gitu. Siapa yang tunjuk bakat? Jadi yang belakang ni overshadow yang depan. Okey. So kita bincang dulu. Alright. So jom kita tengok keputusan. Apa bilang? 1 2 3. Apa-apa pun dia dah cuba yang terbaik. Betul. Kan? Kalau hang reti apa kawat? Reti. Macam aku tak reti aku yang kita bincang di jawapan macam tu kan. Betul. Alright. Depa dah duduk bubu dah tadi. Jadi aku rasa macam nak pergi tengok perempuan. Cuba hang panggil. Aku yang panggil. Okey, Amira. Okey. Okay, hari ni saya nak buat bakat. Saya boleh jadi ayam. Kelantan. Ayam Kelantan. Kering. Ay, wow. Gitu. Okey, silakan. Kat sini. Siapa? Saya jadi ayam situ. Okey, pergi. Saya dah jalan. Okey. Ayam. Okey. Wih, lain macam wih. Ayam dua. Lagi. Okey. Boleh jadi burung. Burung boleh. Burung Kelantan juga. Okey. Pagi-pagi mesti korang dengar. Okey. Sama.
Esok pagi tolong gerak depan ni ya. Oh, Sekali lagi buruk. Ni set. Orang bangun esok. Macam beruk. Macam. Best. Okey, lagi. Menarik lah. Saya boleh buat suara sunyi. Okey, alright. Okey. Nobita. Sunyi mana ni? Versi Malaysia. Waduh. Versi Kelantan. Oh. Kamu try buat sunyi versi Kelantan. Mesti pelatih. Kenapa tak bangun lagi? Kita tengok belakang. Okey lah. Kita buat keputusan lah. Betul. Boleh beri tepukan and bagi aku yang menarik dia. Sama dengan keselingi kita ni kan. Sama kan. Belum lagi. Awal kalau dah awal ni. Kalau dah awal. Duduk itu dulu. Duduk je tu dulu. So jomlah kita Bincang dulu. Okey. Bincang. Right. So aku dengan Nazrul dah bincang sebab dia sat bunyi burung, sat bunyi beruk. So kami bagi keputusan 1, 2, 3. Sama. Okey. Right. Wih, macam-macam offer noh. Ada yang jadi burung yang Masa ada audition tak macam ni mah. Betul ada pun nak tunjuk. Betul lah, dia bercakap, dia pun nak tunjuk kat sini. Betul. So Okay, next. So jom kita pergi ke next lah. Alright. Tadi kita dah ke Kelantan. Ke Kelantan. Nak patah balik lah. Okey, patah balik. Kita pergi patah balik sebab ramai orang Perak aku dengar kata kan. So siapa dia takut lah. Takut dah tu, orang Perak tu. So jom kita tengok ke nama apa dah budak pakai baju sekolah ni, aku lupa dah. Nama apa bang? Ayek. Jom kita pergi ke Ayek. Baik. Baik. Assalamualaikum. Salam. Hari ni saya akan tunjuk bakat saya menjadi Alif Irfan. Oh, wish. Ide gitu ni. Yoi, kita tengok. Seafood. Okey? Okey. Kau lagi daripada audition kau. Iya, Yang. Kenapa? Ada kerja ni, Yang. Nazrul. Sini. Nazrul. Ya, sini. Konten berapa hari yang tak buat ni? Betul. Buat. Buat? Aku nak hari ni hampus juga. Offer. Saya. Offer. Sejak dah kahwin ni malas buat konten Memang dari dulu saya malah. Hang release. Kena release. Kanda boleh ke kanda? Ada. Bagus budak tu. Ting. Kuat kau lah. Hello? Yang, siapa Yang? Yang, minggu depan I nak get right dengan Amri semua. You jangan halang-halang I, okay? Okay, bye-bye. Sekian terima kasih. Okey. Aku rasa keputusan ni agak susah nak buat Fono. Paling susah setakat ni kan. Sebab dia main nama Alifan. Nak bagi hak gini bahaya sebab ada jadi sifu kita. Betul. Aduh, kita bincang. Nah, release Best aku tak. Okey. Alright. So jom kita tengok keputusan Ayik. Adakah best ataupun tak? Kira-kira tak? Hai. 1, 2, 3. Okey, thank you. Thank you. Oh, bakat jadi Alifan. Bakat jadi Alifan. Yang better dia bawa budak sekolah hari tu. Betul. Maybe dia tak bawa Perak dia. Ya. Okey, dah pergi ke Perak kan? Aku bagi pun naklah juga perempuan orang Perak. Takut. Okey, kita nak jemput Betty untuk bagi kita tunjuk bakat. So, jom, let's go. Okey, saya nak tunjuk 2. Dua. Bakat saya. Dua. Tapi 1 dulu saya tunjuk. Alright. Ini macam watak boleh buat sedih dengan happy. Okey. Satu, 2, 3. Jadi kan? Itu. Lagi satu saya buat opera. Opera, okey.
Lebihlah satu lagi. Lagi ya? Jadi ayam. ayam tadi. Ya. Opera tahun baru Cina mana tadi? Saya buat yang saya tahu. Okey. Okey. Ada lagi bakat saya. Saya nak tengok yang tu lah. Tunjuk. Okey, saya boleh buat bunyi haiwan sambil tepuk tangan. Bunyi haiwan sambil tepuk tangan, okey? Itu macam bunyi diri sendiri ya tu. Bukan. Kontek aku ni, kontek aku. Dah ada bunyi lima bunyi yang lain tadi. Okey. Kita bincang lah. Ada. Okey. Tadi biasa. Okey. So, kira. Malah ni. 1, 2, 3. Ramai lah no. Kita pergi ke arah-arah yang jauh. Johor no. So jomlah kita pergi ke Johor. Ialah Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz apa ni? Nafarufun Afafafa. Okey. So far Afar Definitif. Awak dia gagap dia perlihan weh. Dia perlihan weh. Hai. Dia perlihan. Aku kira nak pergi. Aku kira nak pergi. Saya hari ni nak jadi untuk ajar korang bahasa F. Apa dah? Bahasa F. Bahasa F. Tahu? Apa dia? Tak tahu. Okey, bahasa F. Afafafa. Afafafa. Nafaruful. Nazrul. Mafanaful. Off. Yang Mafanifis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Okey. So saya nak ajar Nazrul dengan Alfa. Saya nak berinteraksi dengan orang. Okey, boleh saya panggil seorang? Boleh. Okey. Contoh kalau Alfa dengan Nazrul nak cakap dengan someone dalam bahasa F. Okey. So sekarang ni dia cakap bahasa F. Awak ikut Siapa yang Fa? Siapa yang apa? Saya. Siapa yang Fa? Siapa yang apa? Afa Wafa. Apa? Sayang awak. Aku ingat awak. Okey. Sayang Fa. Okey. Cakap boleh. Okey, dengar ni. Siapa yang Fa? Afa Wafa. Siapa yang Okey, maksudnya saya sayang awak. Okey, so Nafarufu berfolevi Safa Gafa, Defa Gafa, Afa Tifi Rafa. Okey. Aku bercakap dekat hati lah. Okey. Macam tu. So, banyak benda bahasa F ni yang kita boleh belajar. So, contoh kalau Nazrul marah, nak Okey, dah. Fa. Duduk. Kali ni buat sesi mencari bakat tau. Got talent, bukan panggil kelas tuition. Bu. Okey, kita nak pergi ke perempuan pula. Okey. So kita akan panggil orang seterusnya yang nak tunjuk bakat sesi mencari bakat untuk Nazfa Got Talent. Gitu, betul? Kita nak panggil anak penyanyi yang comel. Confident. Sekejap, saya ada prop. Wih, ada pro. Saya prop saya biasa je lah. Alright. Okey. Hai. Baju awak tu. Okey, baju awak ni bukan setakat baju. Saya tunjuk baju awak ni boleh menunjukkan bakat saya. Okey. Okey. Tapi bakat ni tak semua orang boleh buat. Betul ke dia ni? Tapi saya boleh buat. Okey. Pernah makan sana? Benar. Mana? Okey, mari saya ajar. Mamak mana? Saya boleh buat terbang. Tak boleh kan? Aduh. Itu satu kelebihan saya. Kelebihan kedua, saya boleh shuffle. Alright. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Wei, aku dengar kata hang dulu budak shuffle, hang tunjuk kali cara yang sebenar. Kita boleh. Aku bukan tak mau shuffle. Tapi kalau aku buat shuffle nanti depa ni semua tak nampak bakat-bakat depa. Happy hang. Aduh. Mengecut. Aduh. Tak apalah biarlah pengecut sebab kita duduk kat kursi ni juga. Alright. Okey. Satu lagi bakat saya. Oh, ada satu lagi. Alright. Dekat Terengganu sekarang musim salat sotong. Okay. So saya nak buat sotong. Buat sotong? Sotong. Tapi sotong ni ada kat Terengganu je. Okey. Okey, 1, 2, 3 boleh? Boleh. Wish. Sotong macam ni. Oh. Weh. Kis macam sesuai duduk depan pintu pagar ni jadi belok.
Depan share. Depan share. Okey, tanah. Okey. So, jomlah kita bincang dah dulu. Okey. Okey. Alright. 1, 2, 3. Dia yang uniknya dia terbang tadi. Roti canai terbang Ya, juga. betul. Kalau kita bagi lama lagi sampai ujung. Boleh kawan dengan Amirah di burung. Okey, so kita akan pergi ke peserta yang seterusnya. Peserta terakhir lelaki kau? Bukan. Nah, kita akan bersama Faiz. Okey, hari ni Oish, okey. kita serius sikit. Tadi dah suara-suara. Alright. Serius. Saya menukar minda dan fokus anda. Alright. Nazrul dengan Alfa, Ya. seorang-seorang. Oh, seorang-seorang. Ya, saya. Pilih satu nombor. Number. Okey, ingat Ingat. tambah dengan 5. Tu. Tolak 3. Nak tiga. Itu kan tu. Tolak 1. Kan dah lupa. Okey. Apa lagi? Okey. Tambah 6. Okey. Tolak dengan nombor anda tadi. Allah, nombor phone tak ingat dah banyak sangat. Aduh. Aku tak ingat dah. Okey, alright. Okey. Okey, kita sebut sama-sama jawapan masing-masing. Alright. 1, 2, 3. 2. Siapa yang salah ni? Okey, cuba buat kat phone. Mungkin aku tak fokus tadi. Okey. Aduh. Aku tak fokus ni. Itulah tu. Kena fokus. Aku pula. Pilih satu nombor. Okey. Tambah 5. Tambah 2. Tambah 3. Tolak 2. Dengan tolak nombor yang kamu pilih tadi. Alright. Dah. Okey, kita sebut sama-sama eh. 1, Ha. 2, 3. 7. 8. Portugal kalah. Portugal kalah ni. Macam mana ni? Itulah bakat saya. Tak bincang. Sabar. Okey. Permulaan. Permulaan. Okey. Permulaan. Alright. Okey. Test matematik, padahal saya tak pandai dalam matematik. Okey, alright. Kalau lihat situ saya pun tak boleh. Okey. Yang kedua, saya boleh buat diri saya fleksibel. Fleksibel. Tak cukup fleksibel, nak lagi. Kadang-kadang mesti bola. Saya boleh jadi bola. Okey. Itu asyik. Itu yang makan dia, itu asyik tu. Bapa mu malu kau? Awak tak nak malu. Okey. Beri tepukan guys. Alright, kita dah ada keputusan. Okey, kau nak bincang juga? Tak payah bincang. Okey, tak payah bincang. 1, 2, 3. Kira mu salah. Aduh. Tak nampak saya punya bakat. Alright guys, so kita akan pergi ke perempuan yang terakhir, iaitu siapa Afah panggil? Siapa? Betty. Ya, betul ke? Betul Betty? Pika. Ni kena Dah Eh, Dia buat apa? belum lagi dia tipu Afah. Ni. Oh, nak lari Okey, alright. Okey, memandangkan nak lari. Ya, bagi dia dulu. Wani. Wani. Okey ni. Bakat terpendam saya ni saya boleh lukis. Okey. Saya nak lukis Nazrul dengan Alfa. Boleh tak? Tolong lukis yang ni saya nak ini. Boleh. Okey. Boleh. Yang ni kau. Salah tak? Boleh kan? Saya buat. Okey. Saya buat Okey. Yang baru ke ni? Patutlah. Bawa beli DIY. Patutlah. Sekejap. Lama lagi yo. Sabar, Asad. Sabar, Sat. Nikah. Okey. Jangan tekan. Afah, jangan dia nak lukis muka aku tu. Tak kerja kot lain, tekan. Okey, dah siap. Alright, okey. Kau tutup mata kah? Buka mata dah. Buka mata dah. Saya tutup pun tadi. Oh, ya ke? Okey.
Dah? Dah. 1, 2, 3. Tengok. Tengok ni. Tengok. Tadi kata saya ada bakat tertinggal. Tak bagi tahu saya boleh lukis. Lah, saya nak bakat yang betul-betul. Kita nak bakat yang betul kat sini. Betul lah tu. Okey. Okey, tu. Okey, so kita tak payah bincang. Suruh dia duduk tu. Suruh dia duduk lah. Biar dia Suruh faham, duduk, faham. suruh dia angkat gambar yang kita lukis tu. Suruh dia angkat itu je. Okey dah, itu je bakat dia guys. So, apa-apa pun kita 1, 2, 3. Boom! Boleh balik rumah saya. Okay guys, so kita akan pergi ke next Ofa. Nah. Okey, jom kita pergi ke peserta lelaki terakhir. Kita tengok bakat apa mungkin menarik sangat. Betul, Terakhir ni betul, selalu ya. dia orang lah ni dia simpan. Betul. Ya. So, jom kita pergi ke Keon. So bakat saya kat sini adalah tewok lah. Kewok. Okey. Cubalah. Okey, kita tengok gaya-gaya dia macam model tu kan. So kita try lah. 2, 3. So boleh saya panggil lagi satu orang? Boleh. Siapa tu? Pika. Awak tengok saya tewok tadi macam mana? Oh, okey. Okey. Okey, nice je. Biasa dia kan? Biasa je. Berani itu sebenarnya menunjukkan kebahagiaan. Macam teringat sesuatu lah. Okey. Ada lagi. Okey, alright. Kejap lah, boleh saya fikir? Boleh. Jarang ni bakat dia nak fikir ni. Kalau bakat dia memang dah ada. Tadi itu bakat tu. Tu orang tadi. Sebab tu aku diserap tu. Okey, sebenarnya saya fikir pasal masa depan saya dengan dia lah. Okey. Ya! Okey, duduk guys. Okey, kira tak sampai. 2, 3, yeah! Okey, terima kasih. Alright. Best. Dia macam dia jamu lah sesuatu. Betul. Aku tak mau komen lebih, aku nak hang je komen. Ha? Aku nak hang je komen. Kalau aku komen macam aku cakap depan Tommy aku sendiri lah. Jangan risau. Benda-benda macam tu best tu. Ya, betul. Alright. Nanti keluar konten ni mesti yang tengok dalam bilik yang bergelok. Betul. Okey. So kita ada yang terakhir untuk kita punya Nazfa Got Talent ni. Jadi kita nak jemput Pika. Pika ada... Okey, satu dulu lah. Pika tunjuk kan? Okey, boleh. Pika boleh sendawa angin. Sendawa angin? Okey. Yang kentut dah? Dah, ada dah. Pika boleh... Weh, bau. No civic, no school. Aduh, ini bukan bakat ni. Ini tak senonoh. Weh, tak. Ni bakat Pika ada. Okey, Ni baru satu. Dah dengar? Okay, second, Pika boleh nyanyi, mata juling, tangan boleh Brazil dance. Okey, alright. Nyanyi tangan juling, tangan Brazil. Pika boleh. Babe tenang sayang. Dia juling kata. Jangan marah. Nampak tak? Dia marah dia suka. Jangan marah. Marah lah budak. Warung ke? Aduh. Tapi nak yang sedawa tu sekali lagi boleh? Nak yang paling kuat. Pika nak tanya tadi makan durian. Okey. Jom kita bagi putusan lah. Macam mana tu? Okey, boleh kita bagi putusan lah. Okey. Right. Kira. 2, 3. Alfa tak suka. Aku suka sebab aku masih suka yang bersedawa. Tak suka bau yang aku tak suka. Bau durian. Tak mau. Alright, so terima kasih. Okey guys, itu saja konten aku pada kali ni. Jangan lupa
saksikan next content, kemungkinan dekat konten Nadrul pula. Yes, Kita betul. ada game-game menarik lagi untuk depa ni. Itulah bakat-bakat yang depa tunjuk tadi. So, hampa menilai sendiri dekat komen macam mana bakat-bakat yang depa tunjuk tadi. Betul. Mesti dah hampa dah ada favorite talent. Betul. Ini baru game first dekat konten Alfa, betul? Ya, betul. Banyak lagi game yang akan kami sajikan lah. Yes, Sajikan betul. untuk hampa. So, hampa stay tune saja. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebagainya. So, bye-bye. Assalamualaikum. Okay?